Aiskrim. Oh, wah. Good morning. So, kita on the way nak pergi ke USJ. Sekarang pukul 7.45. USJ punya park tu buka pukul 8. So, yeah, let's go. Kita suka tengok fashion orang Jepun kat sini, memang style gila. Dia nampak pelik tapi cantik. Tapi kalau kita pakai macam tu kat Malaysia pelik ah. Tapi kat sini semua pakai macam tu, sumpah cantik gila. Jalan nak pergi ke train. JR 西日本をご利用くださいませ。Kita dah book slot untuk Nintendo World. Okay. Tak tahu lah caranya betul ke tak. Hopefully betul lah. Okay. Gabby, go! Okay. Thank you. Yes, masuk. Kita orang randomly beratur je. Kita orang beratur dekat lane single ride. So akan berpecah. Tapi orang kata kadang-kadang dia akan bersama juga. So kita beratur je. Arigato. Harry Potter. Ada Hogwarts Express. Now kita nak pergi cari butterbeer. Dia non-alcohol.
Kita tengah beratur untuk beli butterbeer. Panjang ya queue dia. So tadi kita order plant-based meal. So yang ni potato herbs, yang Harib punya curry. So dia bagi satu air dengan satu muffin. Okay.ヒッポビーフを絶対に侮辱してはいけません。Let me taste the chocolate churros. Ramuk. Sekarang pukul 5. Tapi dah gelap tau. Park ni tutup pukul 8 atau 8.30.本日はようこそおいでくださいました。黄昏の虹じゃ。この宝石。 So kita dah habis spend time dekat sini. So sekarang pukul 7, kita dah nak balik. So far memang best. Best gila. Okay, kita dah keluar. Bye bye. Hari ni kita orang dipermudahkan. Kita orang tak ada beli express tiket pun. And then kita orang beratur je dekat single ride. And ada satu ride tu kita orang dapat je duduk sekali. And then yang Hollywood punya waiting time dia lama gila tau. Masa-masa kita orang main dekat Harry Potter tadi, my husband tak boleh main ride tu sebab safety bar tu tak boleh nak lock. So disebabkan kita dah tunggu lama untuk ride tu, and then husband pun tak boleh nak main, dia bagi express ticket 2. And dalam list tu ada Hollywood. Memang rezeki lah. Hollywood roller coaster backdrop. Memang rezeki lah. Daripada 110 minit waiting time, kita orang masuk express tu 5 minit je kot. 5 minit je tu dapat main. Memang rezeki lah. Alhamdulillah. So
kita dah dekat Zero Hachi Halal Yakiniku, tapi kita tak sempat makan yang dinner ni sebab sekarang dah lambat. Kalau tak nak ambil ni all you can eat more than 7 kinds, so dah lambat. Kita ambil Yakiniku set meal, tapi kita ambil yang Wagyu, kita ambil 2 set. Ice cream. Oh. It's so windy, guys. Rasa macam orang tolak. Sejuk. Kita dah selamat sampai ke hotel. So now Fika and husband nak rehat sebab esok kita nak pergi Kyoto pula. So Kyoto esok kita orang naik Shinkansen. So this is our first experience lah, nak try Shinkansen. So malam ni kita nak rehat. Kita dah penat all out dekat USJ tadi. It was a great experience. It was a great moment. I really love it. Bye.